Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Kepada staf panel yang arif, para hadirin yang dihormati serta penonton sekalian. Setiap zaman melahirkan generasinya yang tersendiri. Hari ini, kita dikelilingi oleh satu generasi yang lahir dalam tangkapan teknologi atau yang dikenali sebagai generasi Z. Mereka ini dilabel sebagai pencinta kebebasan, kreatif dan berani bersuara. Namun, di sebalik skrin paparan telefon pintar yang berkilat, tersimpan satu realiti yang berbeza. Mereka sering terperangkap dalam penjarahan guna yang kita panggil sebagai tekanan sosial. Justru forum kita pada hari ini akan mengupas tajuk yang sangat penting, iaitu generasi Z antara kebebasan diri dan tekanan sosial. Bersama-sama saya pada hari ini adalah 4 orang ahli panel yang bukan sahaja pakar, malah sangat dekat dengan subjek perbincangan kita. Di sebelah kanan saya, panel pertama iaitu Dr. Pakar Faris, seorang pakar psikologi yang banyak mengendalikan kes kesihatan mental belia. Selamat datang doktor, apa khabar? Alhamdulillah, saya baik. Seterusnya, panel kedua, seorang pempengaruh media sosial yang mempunyai ratusan ribu pengikut yang akan berkongsi tentang realiti sebenar seperti tabir dunia digital. Selamat datang. Hai, terima kasih moderator. Selamat datang semua. Seterusnya, kita bawakan juga suara dari lapangan panel ketiga, merupakan seorang wakil pelajar universiti yang sedang merasai sendiri denyutan di kehidupan akademik semasa. Terima kasih kerana dapatkan masa. Sama-sama. Kalau dari moderator Aisyah, salam mahasiswa perintis kepada semua penonton. Dan yang terakhir, tidak asing lagi, panel keempat, seorang aktivis belia yang lantang memperjuangkan hak dan identiti generasi muda di platform nasional. Selamat datang. Terima kasih Moderator Aisyah. Salam kepada semua panel-panel dan salam kepada semua penonton. Salam Malaysia Madani. Baik. Baik, sebagai penunjuk tirai, saya ingin menuju kepada doktor selaku panel pertama kita. Doktor, Gen Z sering digelar sebagai pribumi digital. Mereka bebas menerokai dunia tanpa sempadan. Namun, mengapa kebebasan ini seringkali berubah menjadi beban emosi? Bagaimanakah doktor melihat canggah ini? Terima kasih saudari moderator Aisyah. Istilah pribumi digital itu sendiri sebenarnya satu tanggungjawab psikologi yang berat. Ya, generasi Z mempunyai kebebasan ekspresi yang tidak pernah dinikmati oleh generasi yang terdahulu. Mereka boleh menjadi apa sahaja di dalam internet. Namun, pencegahan bermula di sini. Kebebasan digital ini datang bersama penonton yang tiada sepadan. Bila ada penonton, wujudnya kepenuhan penonton dinilai. Hari ini, kebebasan mereka disempitkan oleh satu sindrom psikologi yang dipanggil ketakutan untuk ditinggal. Berdasarkan data global purata masa berhadap skrin dan generasi Z, mencecah 6 hingga 9 jam setiap hari. Bayangkan, orang lain percutian lewang, malang rupa paras yang ditapis dengan settingan sempurna. Lalu, berlakulah perbandingan sosial ke atas. Akibatnya, mereka membebaskan diri di media sosial bukan untuk menjadi diri sendiri, tetapi untuk mencari pengesahan atau pengiktirafan melalui jumlah tanda suka, jumlah penonton dan format. Kebebasan yang tidak berakar pada ketakutan dalam akhirnya menjerat mereka ke dalam krisis identiti dan keresahan yang melampau. Menarik sekali, maksudnya kebebasan itu dikawal oleh pandangan orang lain. Meniti hujah doktor tadi, saya ingin beralih kepada panel kedua selaku pempengaruh. Anda hidup dalam dunia penuh tanda suka dan formula sistem digital ini. Adakah ruang digital ini benar-benar memerdekakan Gen Z atau ia sekadar satu bentuk tekanan yang bertopengkan keindahan keluaran? Baik, terima kasih moderator Aisyah.
Sila pandang saya sebagai contoh saudara moderator. Secara jujurnya, kebebasan di media sosial itu kebanyakannya hanyalah satu ilusi. Kita rasa bebas untuk memuatai apa saja. Tetapi hakikatnya, kita semua adalah hamba kepada sistem algoritma. Sebagai pencipta kandungan atau pengguna biasa, jika kandungan itu tidak dihasilkan mengikut aliran sohor kini atau tidak mendapat sambutan dalam masa 5 minit pertama, kita mula rasa gagal. Sistem ini memaksa Gen Z untuk mencipta satu kehidupan yang dipalsukan keindahannya. Semuanya kena nampak estetik, kena nampak bahagia dan kena nampak kaya. Tekanan untuk mengekalkan imej sempurna inilah yang sebenarnya membunuh kebebasan kita. Kita tidak lagi berkongsi realiti, kita berkongsi apa yang sistem mahu lihat. Jadi, adakah itu kebebasan? Tidak. Itu hanyalah tekanan yang sangat halus dan beracun. Impak sistem digital rupanya mencengkam sehingga ke akar emosi. Sekarang, mari kita bawa perbincangan ini ke alam realiti fizikal, iaitu di mana Manat Kadir, saudara panel leader, sebagai wakil mahasiswa, adakah tekanan digital ini melimpah masuk ke dalam bilik kuliah? Dan bagaimana mahasiswa hari ini menguruskan tekanan antara mahu berjaya dengan kebebasan untuk hidup mengikut acuan sendiri? Terima kasih moderator Aisyah. Realitinya di kampus hari ini, suasana sangat bersabar. Kami bukan sahaja berdepan dengan kandungan akademik, tapi kami dihantui oleh apa yang dipanggil budaya sentiasa sibuk atau kegilaan untuk sentiasa bekerja tanpa henti. Ada satu naratif sosial yang tidak sihat di kampus. Kalau anda sekadar belajar untuk dapat lulusan sebelah, anda dikira membosankan dan belum cukup bersedia untuk industri. Anda dipaksa untuk kerja sambilan, serta ikhlak, buat perniagaan sampingan dan dalam masa yang sama kena kekal aktif di media sosial. Sesiapa yang memilih untuk hidup tenang atau mengambil masa untuk bernafas akan dilabel sebagai pemalas atau ketinggalan oleh tekanan rakan sebaya. Lebih parah lagi, kebebasan kami untuk memilih bidang yang kami minati semakin disekat oleh faktor kebendaan. Kalau kami minat sastra atau seni visual, masyarakat akan persoalkan, boleh buat duit ke dalam bidang ni? Relevan lagi ke? Akhirnya, ramai mahasiswa belajar dalam keadaan tertekan semata-mata untuk memenuhi jakaan pasaran kerja dan bukan untuk menuntut ilmu. Baiklah, satu luahan yang sangat jujur dan mendalam dari seorang mahasiswa. Tekanan masa pada ekonomi nampaknya menambah beban setiada. Seterusnya, saya ingin ke panel keempat. Selaku aktivis belia, Gen Z sering dikaitkan dengan kelantangan menyuarakan isu-isu sosial, politik dan alam sekitar. Ini satu perkara yang sangat bagus. Namun, adakah kelantangan ini benar-benar lahir daripada kebebasan berfikir secara digital atau sekadar takut disingkirkan oleh kelompok majoriti? Bagaimana dengan isu budaya singkir? Baiklah, terima kasih saudari moderator Aisyah. Ini satu isu yang sangat penting untuk kita bicarakan. Betul, Gen Z adalah generasi yang paling cakna tentang isu sosial. Mereka berani bersuara, tetapi kita harus membezakan antara kebebasan bercakap dengan kebebasan berfikir. Hari ini, media sosial dalam wujud satu fenomena yang dipanggil bidik gemar, di mana sistem digital hanya memuat kita dengan pandang serupa dengan kita. Apabila seorang belia cuba berfikir secara berbeza atau kritikal di luar kotak, pemikiran majoriti mereka akan berhadapan dengan budaya singkir. Mereka ditolak, dimalukan dengan pendedahan maklumat peribadi dan dipulangkan secara digital. Rasa takut dipulangkan ini memaksa ramai Gen Z untuk melakukan aktivisme performa.
Mereka berkongsi sesuatu isu atau mendukung sesuatu kempen di laman sosial bukan kerana mereka faham atau peduli, tetapi semata-mata takut dicap sebagai tidak perhatian oleh rakyat sebaya. Jadi, kebebasan suara mereka sebenarnya disekat oleh ketakutan terhadap kelompok mereka sendiri. Bermakna wujud satu keanehan di situ. Mereka mahukan kebebasan tetapi mereka sendiri yang menyekat kebebasan berfikir rakan seangkatan melalui budaya singkir. Kita buka pusingan kedua ini dengan mengupas isu yang lebih mendalam. Panel 3, sebentar tadi anda ada menyebut tentang cabaran mahasiswa. Sekarang kita hidup di era lonjakan teknologi yang luar biasa. Bagaimanakah kehadiran teknologi seperti kecerdasan buatan AI mengganggu gugat emosi dan kebebasan Gen Z dalam merancang masa depan kerjaya mereka? Terima kasih saudari moderator Aisyah. Isu kecerdasan buatan ini adalah ketakutan terbesar buat kami yang masih di bangku universiti. Kami belajar bertahun-tahun, berhabis beribu ringgit, tetapi setiap hari kami membaca berita bahawa tugasan penulisan, reka bentuk grafik, pengaturcaraan komputer, malah analisis kewangan ini boleh dilakukan oleh teknologi tersebut dalam masa beberapa saat sahaja. Ini mewujudkan satu tekanan psikologi yang sangat berat. Ketakutan akan kepupusan peranan. Kami rasa kebebasan kami untuk memilih kerjaya impian telah dirampas. Kami dipaksa bersaing bukan lagi dengan manusia, tetapi dengan mesin. Akhirnya, ramai rakan saya mengambil jalan pintas dengan berkata, buat apa belajar rajin kalau mesin boleh ganti. Ini menurunkan motivasi belajar secara mendadak. Isu yang sangat realistik. Kesan teknologi bukan sahaja pada industri tetapi pada struktur motivasi belajar. Menjawab isu jalan pintas yang disebut panel 3 tadi, saya ingin bertanya kepada panel 4, ramai Gen Z sekarang memilih untuk tidak mahu bekerja dalam struktur korporat waktu tetap. Mereka memilih ekonomi bebas seperti pekerja bebas, pemandu pengangkutan dalam talian, pengawal kandungan digital atas alasan kebebasan masa. Adakah ini kebebasan sebenar atau sebenarnya satu perangkap ekonomi baru? Pertanyaan yang sangat baik. Terima kasih moderator Aisyah. Sudah benarkah saya bercakap benar tentang perkara ini moderator? Ekonomi bebas sering dipromosikan sebagai kemuncak kebebasan bagi generasi Z zaman sekarang. Menjadi bos kepada diri sendiri adalah slogan kata hidup mereka. Namun, realitinya ia adalah kebebasan palsu. Ya, anda bebas memilih waktu kerja, tetapi anda tidak mempunyai perlindungan kewangan jangka masa panjang. Tiada cadangan tabungan, persaraan yang stabil daripada majikan, tiada pelan perlindungan perubatan syarikat dan tiada jaminan keselamatan pekerjaan. Apabila pasaran tebu atau sistem aplikasi berubah, pendapatan mereka merosot secara mendadak. Generasi Z terpaksa bekerja lebih daripada 12 jam sehari, harga cuti sakit berbayar demi kelangsungan hidup. Jadi mereka sebenarnya bukan jadi bos tetapi menjadi hamba kepada sistem digital yang tidak terkawal sedia dengan baik. Ini adalah eksploitasi diri yang dibalut dengan perkataan kebebasan. Panel 4, analisis yang sangat tajam. Eksploitasi diri yang dibalut dengan kebebasan. Sekarang, saya ingin kembali kepada Dr. Pakar panel 1 dengan adanya semua tekanan ini daripada sistem digital, ketakutan teknologi dan ketidakpastian ekonomi. Bagaimanakah ini memberi kesan kepada hubungan sosial fizikal mereka? Mengapa generasi yang paling terhubung di alam maya ini dinamakan sebagai generasi yang paling sunyi? Terima kasih moderator saudara Aisyah. Ini adalah satu strategi sosiologi moden moderator. Kita panggil fenomena ini sebagai sangat terhubung namun sangat sunyi. Generasi Z boleh mempunyai 10,000 pengikut di alam maya
Tetapi apabila mereka menutup skrin telefon, mereka tidak mempunyai walaupun seorang kawan yang boleh mendengar luahan hati mereka secara berhadapan. Secara klinikal, literasi digital tidak menghasilkan kesan emosi kesayang yang sama seperti literasi fizikal bertatap muka. Kerana terbiasa dengan berkomunikasi teks dan simbol, ramai generasi Z mengalami keresahan sosial apabila perlu bersembang secara berhadapan atau membuat panggilan suara dengan manusia yang sebenar. Mereka memencetkan diri mereka di dalam bilik. Konflik antara imej ideal di media sosial dengan diri sebenar yang kesunyian ini yang menjadi punca utama mengapa grafik kesihatan mental, kemurungan dan serangan panik di klinik-klinik bakar hari ini tidak didominasi oleh anak muda generasi Z. Sidang hadirin sekalian, perbincangan kita telah mengupas setiap lapisan masalah. Jelaslah bahawa kebebasan diri bagi Gen Z memerlukan satu bentuk kekuatan dalaman yang tinggi agar tidak bertukar menjadi racun sosial. Sebelum kita melaburkan tirai korang ini, saya mohon setiap ahli panel memberikan satu solusi konkret untuk panduan kita semua. Silakan, Dr. Pakar. Terima kasih moderator Satu Aisyah. Solusi saya membentuk praktikal. Lakukan detox digital atau pembersihan digital. Tetapkan waktu bebas daripada sebarang barang elektronik. Contohnya, 1 jam sebelum tidur atau ketika makan bersama keluarga. Bila semula hubungan fizikal di alam nyata. Ingat, jagalah kedamaian bila anda melebihi apa-apa pun. Daripada perspektif dunia digital, ubah minda anda daripada seorang pencari pujian kepada pencipta kandungan yang mulia. Sistem digital akan sentiasa berubah mengikut musim. Aliran suara kini akan mati. Tetapi nilai diri anda tidak boleh diletakkan pada jumlah tanda suka manusia. Mesej saya buat rakan-rakan mahasiswa dan beliau. Kejayaan bukanlah sebuah perlumbaan yang tergesa-gesa. Jangan biarkan budaya sentiasa sibuk merangkut nilai kemanusiaan dan kesihatan anda. Melangkahlah mengikut kadar kelajuan dan acuan kemampuan diri sendiri. Berjaya dengan cara yang sihat dan selamat. Akhir sekali, daripada saya selaku aktivis belia, kebebasan sebenarnya adalah apabila kita mempunyai keberanian untuk tidak disukai orang lain. Jangan takut untuk berfikir secara berbeza, matang dan kritikal. Anda tidak memerlukan keizinan daripada seluruh dunia untuk merasa diri anda cukup berharga. Luar biasa sekali. Tepukan gemuruh untuk semua ahli panel kita. Kesimpulannya, kebebasan diri bagi Gen Z bukanlah bermakna bebas tanpa sempatan sehingga membinasakan diri. Tetapi ia adalah kebebasan untuk membina keseimbangan. Bijak mengurus emosi, matang menapis pengaruh digital dan berani mempertahankan ketulinan diri di alam nyata. Terima kasih kepada keempat-empat ahli panel yang sangat berkarisma atas perkongsian yang amat bermakna pada hari ini. Semoga forum kita memberi imbang dan membuka mata kita semua. Sekian sahaja daripada saya selaku moderator. Sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.